Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast kami pada hari ini, which is selamat datang ke podcast Beyond the Wallet, di mana dalam podcast ni kita kupas apa je tentang gaya hidup moden, teknologi dan macam mana ia ubah cara hidup kita pada hari ini. Kan Nana? Betul tu. Hari ini kita nak sentuh satu topik yang di mana semua orang, terutamanya pelajar, yang memang tidak boleh lari dengan tajuk ni, iaitu cashless lifestyle, e-wallet, QR Pay, cashback and reward. Semua benda scan je sekarang. Betul, sebab kadang sampai kita lupa kan macam mana kita pegang rasa sendiri duit kertas tu, sebab dah kurang dah orang guna. Terutama lagi pelajar, sebab benda tu kan cashless ni kan senang, cepat, lepas tu best. Tapi dia ada juga isu-isu pasal dia yang tak semua orang tahu. So, jadi hari ini kita nak borak pasal bukan saja tentang kebaikan tapi juga risiko ataupun kesan kepada gaya hidup kita. Sama ada Malaysia ni sebenarnya sudah bersediakah untuk menjadi sebuah negara yang tanpa tunai? Betul. Jadi untuk kita sembang tentang benda ni dengan lebih dalam, kita bersama tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Madam Siti Nurliza Jumali. Terima kasih Madam sebab sudi untuk bersama dengan kami dalam podcast pada hari ini. Jom kita mula. Sebelum kita masuk ke topik yang serius, mungkin Madam boleh terangkan sedikit maksud cashless dan bagaimana konsep ini berkembang di Malaysia. Kalau kita cashless tu maksudnya kita tak bawa duit lah kan. Apa-apa urusan yang ada, kita tak menggunakan duit fizikal tu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita menggunakan satu platform digital untuk membuat transaksi lah, sama ada kita nak beli barang ke ataupun sebagainya, transfer duit dan sebagainya kan. Kalau kita nak tengok dari segi perkembangan duit itu sebagai transaksi, salah satu fungsi duit adalah untuk tujuan transaksi. Transaksi itu bermaksud untuk membeli barang dan sebagainya. Jadi kalau kita ikut zaman dulu-dulu tu, kita start dengan sistem barter kan, di mana kita memerlukan barang, pertukaran barang antara barang dengan barang. Lepas tu bermulalah pengenalan kepada wang dalam bentuk fizikal, di mana wang ini kita tahu dia senang dibawa, kalau ikutkanlah berbanding dengan barter tadi. Senang dibawa dan senang untuk melakukan transaksi. Dan semua orang kenal lah duit tu. Kalau duit tu negara kita, semaknanya semua orang kenal duit tu. Kemudian peredaran tu berlaku, kerajaan mula untuk memperkenalkan e-pembayaran. Okay? E-pembayaran tu bermaksud kita membayar tanpa menggunakan wang ringgit lah. Kalau dekat Malaysia, kita mula tahun 1997, di mana kita menggunakan kad touch and go untuk bayar tol sahaja. So kita touch dan kita bayar tol lah. Itu adalah salah satu pengenalan kepada e-pembayaran yang kerajaan laksanakan. Jadi kalau kita nak tengok perkembangan dia, selepas daripada 1967 tu, kerajaan dah mulalah secara dasar melalui beberapa dasar tu untuk menggalakkan penggunaan e-pembayaran. So kalau kita tengok fasa ni, dia ada beberapa fasa lah, saya tulis kat sini fasa dia daripada 2010 sampai 2016. 2010-16 tu itu adalah pengenalan lah, rentetan daripada 1997 tu. Jadi pada masa tu kita dah ada perbankan, online perbankan kan. So semua, tapi kita masih lagi, masa tu tak ada lagi e-wallet lah, tapi kita melakukan e-pembayaran. Jadi pada masa tu kerajaan mensasarkan setiap individu ni melakukan 200 transaksi menggunakan e-pembayaran menjelang 2020 lah. Tetapi apa yang berlaku tu pada awal pengenalan 2010 tu hanya 44, lepas tu 2016 tu dia naiklah 75 transaksi per individu. Jadi maksudnya sasaran tu bergerak lah, maksudnya mencapai lah, cuma dia tak achieve lah 200 per transaksi per individu by 2020, itu tak berjaya. Tetapi lepas tu kerajaan start untuk memperkenalkan kita punya touch and go yang ada e-wallet kita tu, start pada tahun 2017. Okay, lepas tu 2018 dia kita start gunakan Duit Now. Lepas tu 2019 Duit Now QR. So dia adalah, maksudnya ada, kerajaan tu memang ada memandang kepada keperluan untuk kita menuju ke arah cashless community lah. Okay, lepas tu bila adanya platform-platform ni, maksudnya nanti dah start lah ada e-wallet lah, sebab kita dah ada 2017 tu kita dah ada touch and go, cuma masa tu tak canggih sangat lah kan. Tapi kalau dari segi performance tu, penggunaan e-wallet tu pada masa tempoh tahun tu
hanya dalam 25% sahaja transaksi yang menggunakan e-wallet. Yang lain tu dia guna debit card, dia guna perbankan online dan sebagainya lah. Tapi kalau betul-betul pada e-wallet tu hanya 25% sahaja. Lepas tu yang jadi boomnya adalah masa COVID-19 lah, di mana pada masa tersebut kan kerajaan melaksanakan beberapa perintah di mana kita tak boleh untuk tujuan keselamatan dan kesihatan kan. Jadi tak keluar, ada penjarakan sosial dan sebagainya. Masa itulah mula orang Malaysia ni dia start untuk giat lah menggunakan e-wallet. Jadi pada tahun 2019 tu dia bukan 2020 lah, 2019 tu hujung kan. So tahun 2020 tu dia dah jadi sekali ganda. So, maksudnya kalau 2019 tu dia 25% sahaja, bila dia terpergi kepada 2020 di mana masa tu betul MCO dan sebagainya kan. So dia naik menjadi sampai 50%. So dia sekali ganda lah, more than 100% dia naik kan. So masa tu dah start e-wallet tu dah jadi aktif lah. Jadi itu adalah yang boomnya. Jadi yang selepas tu yang fasa yang selepas tu adalah fasa yang 2020 sampai 2022 tu kerajaan dah start lah dia bagi e-penjana kepada belia kan, masuk dalam duit dalam e-wallet kan, kalau kita ingat lagi kan, dalam Touch 'n Go. So itu adalah salah satu galakan lah, maksudnya untuk kita menggunakan platform Touch 'n Go. And then pada tahun yang seterusnya 2023 sampailah ke hari ini, kalau ikutkan tahun lepas, penggunaan e-wallet tu dah jadi 88%. So memang tinggi lah. Memang daripada 25, lepas tu dia naik masa COVID-19 tu dalam 50% macam tu. Lepas tu sekarang ni dalam achieve dalam 88 lah hingga tahun lepas. Jadi kalau nak kata perkembangan tu memang kita laju jugalah after, itu pun selepas COVID-19 lah. Kalau tak rasanya tak laju jugalah. Tak laju jugalah kan. Lepas tu dari segi perbelanjaan kita menggunakan e-wallet pun meningkat lah. Kalau dulu dalam 200.5 kan. So sekarang ni dalam tempoh tahun lepas sahaja dia nak umur 400. So dia memang meningkat tu memang tinggi. So memang kita boleh katakan penggunaan e-wallet tu dari segi perkembangannya pada masa kini tu memang rancak lah. Banyak tu sebenarnya yang Madam share. Jadi kan bagi Madam, sebab sekarang kan student diorang tak prefer pegang cash tau. Jadi bagi Madam, kenapa e-wallet ni jadi macam semakin popular dalam kalangan pelajar dan juga dalam golongan muda? Baik, bila kita sebut e-wallet tu, selalu kita baca dia, kadang-kadang orang kata sebagai salah satu gaya hidup pada masa kini kan. Tapi sebenarnya itu bukan gaya hidup. Sebenarnya e-wallet itu adalah tools yang kita gunakan untuk kita buat pembayaran kan, untuk kita buat transaksi. Dia menggantikan duit sebenarnya. Tapi dia bukan gaya hidup lah. Tapi pada masa kini penggunaan telefon bimbit lah di kalangan rakyat Malaysia ni dah hampir 98%. So maknanya 98% daripada rakyat Malaysia ni semua ada handphone. Ada handphone lah, smartphone. Dan dari segi jaringan internet pun dalam 96%. Jadi dari segi kemudahan yang kita ada tu menyebabkan kita, terutama anak muda lah, menggunakan e-wallet. Dan anak muda ni dia cepat tangkap. Dia cepat menyelesaikan diri. Macam orang saya ni dah lambat sikit lah. Jadi bila dah benda tu pula berlaku pada era dia, so dia ambil lah teknologi tu berlaku pada era dia, so dia menguasai lah. Jadi kalau orang muda tak menguasai tu jadi macam something wrong lah kan. Kalau saya ni dah ketinggalan, so kalau saya nak mengejar tu dia lambat sikit. Jadi kalau orang muda ni memang anak saya pun dia tak pegang duit lah. Kalau saya tanya nak duit tak, dia tak nak. Dia nak ada sikit je. Tapi semuanya pakai QR cakap kan, QR. Jadi saya rasa orang muda sekarang ni merasakan yang e-wallet tu adalah salah satu keperluan lah untuk dia survive kan. Jadi maksudnya sebab kita dah tahu internet tu memang ada, semua orang ada handphone. Kalau 98% tu maksudnya hampir semua orang ada handphone, dan 96% tu maknanya semua orang ada access to the internet kan. Termasuk yang mobile ke house ke tak kisahlah kan. Jadi maksudnya dari segi facility tu ada, jadi why not kalau kita gunalah kaedah sekarang, kalau e-wallet is e-wallet lah. Lepas tu satu lagi kan, anak-anak muda ni kan dia suka kepada yang ganjaran-ganjaran yang di offer kan, cashback, money back guarantee lah apa semua kan. So itu adalah salah satu tarikan lah kepada orang muda. Dia bila dia guna, dia akan tengok kan,
Macam saya tak guna, saya tak tengok lah. Kan? Jadi saya guna pun hanya untuk, kalau saya guna, saya jaranglah guna Touch 'n Go tu. Cuma Touch 'n Go tu memang bagus, dia laju kan. Tapi macam saya malas nak transfer duit daripada bank masuk ke wallet kan, e-wallet. Jadi saya biasa guna QR dalam bank je lah. Tapi kalau ada terpaksa tu baru saya akan transfer lah. Itu orang macam saya lah kan. Macam orang muda tu dia tak kisah sangat. Itu satu lah, maksudnya e-wallet ni dia ada cashback, money back guarantee, ada discount, ada coupon, ada reward point kan. Itu adalah salah satu tarikan kepada orang muda. Okay, yang lain-lain tu mungkin cepat dan sebagainya lah. So yang tu lah. Sebab saya pun saya kan duduk, saya dekat Kelantan. Jadi kalau dekat Kelantan ni kan kita tahu dia macam lambat sikit dalam perkara-perkara ni. Jadi sebab ada je setengah kedai yang dia orang macam kalau saya pergi beli situ, dia tak nak terima cash. Dia tak nak terima QR. Dia macam dia nak guna cash je. Jadi macam pada pandangan Madam lah kan, macam mana cara e-wallet ni dia macam mengubah cara hidup, cara kita berbelanja dan juga cara kita menggunakan wang. Cara berbelanja bukan, sebab kita sebut tadi dia kan macam tapi yang penting ada duit dalam tu lah, macam sebut sekali lagi. Nanti orang tak faham kan. E-wallet tu maksudnya duit yang dalam e-wallet tu adalah duit kita. Cuma hanya duit tu adalah bukan dalam bentuk fizikal. Jadi kalau kata kita ni seseorang, kita kena faham bila kita berbelanja, sebelum kita melakukan perbelanjaan, kita dah kena manage lah. Maksudnya kita dah tahu, dah plan what we are going to buy kan. Tapi dia ada satu istilah ni, dipanggil spending behavior tu, dipanggil apa, kat sini kejap lupa lah. Ingat tak? Apalah nama dia, tak jumpa lah perkataan tu kat sini. So dia macam ni, kita ni kadang-kadang sebab kita tahu ada e-wallet tu, sebab kan kita tadi yang pin tu tak ada kan. So bila kita suka buat perbelanjaan yang tergempak. Bila rasa macam kan. Jadi beli, padahal dalam tu tak ada lagi dalam list kan. So itu pun bahaya jugalah dari segi penggunaan wallet ni. Tapi macam mana pun kita sebagai seorang pelajar, contohlah pelajar, anak muda lah kan. Perkara yang pertama sekali adalah dia pandai, dia tahu how to manage the money, how to manage the finance. Financial management is very important. Tak kira lah kita guna duit kertas ke, kita guna e-wallet ke. But then we must know lah, kalau kata duit tu masuk 100, so kalau kita nak keluarkan 50, kita keluarkan 50 je. So discipline is very important. Kalau kata, sebab dalam kadang-kadang ni dia menahan diri, dia mengajar kita untuk menahan diri daripada berbelanja. Kita panggil pause, berhenti sekejap. So kalau kita rasa kita nak pergi beli, rasa beli, kita berhenti sekejap memikir. So kalau kita berhenti memikir, kita tak belilah. Kita fikir, tak datang dah ni kan. Ni je lah, kali ni tak tahu lagi bila nak dapat ni kan. Tak boleh, kita stop fikir dan kita biarkan dia berjalan. Lalu macam tu. Selalunya macam dari petua lah kan. Macam mana kita nak elak daripada overspending. Macam Gen Z sekarang dia akan cakap macam kena ada self control. Betul. Kalau dari segi keselamatan pula, apakah risiko utama yang perlu diutamakan oleh pengguna e-wallet ni? Daripada kajian kan tertentu ni, dari segi keselamatan e-wallet ni, dia punya kelemahan seperti insecure data storage, weak encryptions dengan insufficient authentication lah. So yang ini antara kelemahan yang sampai sekarang ada untuk penggunaan e-wallet ni. Tapi macam kalau kita lah kan, kita sebenarnya pendedahan berkenaan dengan salah laku penggunaan e-wallet, penipuan dalam e-wallet, sama ada orang yang sama ada kita sebagai pelanggan ataupun kita sebagai penjual. So memang ada banyak kan. Contohnya katakan kan ada yang contohlah pembelian, tapi kita beli ni barang tu tak ada. Contohlah kita bayar guna e-wallet kan, ni barang tu tak ada. Tapi sebenarnya saya tak tahulah, mungkin tapi kita tak tahulah betul ke tidak kan. Pendedahan tu banyak kan, kita pakai TikTok semua, memang ada iklan peringatan, sama ada daripada Polis Diraja Malaysia ke, daripada mana-mana ke, kata suruh kita berhati-hatilah penipuan yang membabitkan ni kan, e-wallet ni. Tapi tetap berlaku juga kan. So ada orang kata mungkin sebab kena pukau.
Kan ada lah orang cakap kan, kita pun tak kenapa tiba-tiba kan, kita tahu dah ni, kita tahu dah, tapi kenapa kita buat. So orang kata kena bukau lah kan. Jadi tak tahu layer reda kan. So itulah. Tapi kalau ikutkan kes penipuan di atas talian ni, pada tahun 2020 tu dalam 10,000 kes, membabitkan 500 juta kerugian. Banyak tu. Ya, tahun ni sahaja, sehingga tahun ni lah, ada 12 kes 600 juta. Tapi yang tu tak habis tahun lagi lah. So maksudnya kes penipuan tu berjuta-juta lah, bukannya satu dua kan. Jadi walaupun pendedahan tu dah diberi, tapi kita tetap ada berlaku lah. So maksudnya semakin canggih lah kaedah yang kita gunakan untuk tujuan mengelakkan kena curi kan, asalnya kan. Nak elak bawa berat-berat duit tu kan. Tapi macam mana pun tetap berlaku jugalah penipuan tu. Jadi QR code palsu contohnya kan. Ni ada kata pula serangan melalui rangkaian Wi-Fi awam. So kalau boleh elak guna Wi-Fi awam. Dia kata serangan man in the middle. Betul. Dia panggil tu kan. So yang tu adalah salah satu bentuk yang apa tu? Kesalahan, maksud bentuk jenayah lah untuk transaksi. Lagi apa? Lagi contohnya kat sini contohnya tu salah kita lah, kita tak semak kan, kita pun main-main bayar je dan kita tak aktifkan ciri keselamatan. Contohnya yang kita sebut tadi lah, yang Face ID ke, PIN ke, pakai yang ni ke kan. So ada banyak cara tapi mungkin kita tak buat. Itu pun adalah salah satu jugalah. Kalau handphone hilang pun, kalau orang tak boleh akses, tak boleh jugalah guna e-wallet kita kan. So itu antara perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan lah, berkenaan dengan e-wallet. Even saya sendiri pun, saya akan ada saya punya spending limit yang saya letakkan dalam masa setiap bulan, sebab takut kita overspend. Kalau overspend nanti nak kena tengok balik untuk bulan depan, nanti dia akan makan duit untuk bulan depan pula. Jadi pada pendapat medium lah kan, penting tak untuk ada spending limit ni, dan juga macam transaction untuk kita macam bulanan punya laporan pada diri sendiri dalam e-wallet tu, untuk bantu macam pengguna ni untuk kawal dia punya perbelanjaan tu. Salah satu keburukan kita adalah kita suka beli bila kita nak beli. Walaupun tak dijangka kan. Tapi kalau macam saya sebut tadi, kita ni bila kita sebagai pelajar lah, sebagai pelajar ni, macam saya sebut tadi, kita kena tahu apa yang kita nak perlu beli dan apa yang kita tak perlu beli. Jadi nak kena kuat sikit lah semangat tu kan. Betul. Gangguan tu tetap ada lah, kawan-kawan semua kan. Tapi macam saya sebut tadi kan, features selain daripada features yang dekat e-wallet tu, dia ada macam-macam kan. So kita kena guna sepenuhnya lah. Contohnya katakan boleh ada had limit kan, perbelanjaan kita untuk satu hari. Katakan satu hari kita boleh belanja RM20 sahaja. So after dah habis RM20 tu, kita janganlah pinjam untuk hari esok. Janganlah pinjam untuk esok dah tinggal sikit kan. So kalau kata dah tamatnya RM20, tamat lah. Tapi kita tahu yang RM20 yang kita dah guna tu memang betul-betul dah fulfill our needs, makan, minum dan sebagainya kan. So kalau kata tiba-tiba hari ni teringin sangat nak makan, contohlah nak makan burger kat kafe kan, kafe Ahmad contohlah kan, tak payahlah makan, pakai esok. Jangan ambil duit esok, makan hari ni. Dia salah dah tu. Jadi kalau kita memang dah buat plan betul-betul, so tak apalah maksudnya. Jadi kita janganlah sebabkan e-wallet tu satu kemudahan untuk kita dan kita jadikan dia adalah satu keburukan juga untuk kita. Tak boleh lah kan. So kalau ada features dia kata hard limit, kita tetapkan hard limit. And then kita kena tengok lah every month kan kita punya spending, ataupun tak payahlah sebulan, seminggu lah, katakan seminggu. Spending kita tu macam mana. So kan ada sejarah kan, transaksi semua tu. So kita boleh tengok, aku ni tak perlu beli pun benda ni kan, tapi aku beli juga kan. Kita tengok tak pakai pun kan. So kita boleh kajilah diri sendiri sama ada yang kita beli tu perlu ke tak perlu untuk akan datang lah. So itu adalah sebab kalau kita ikutkan e-wallet tu punya perbelanjaan tu RM400 seorang kan spend. So maksudnya banyak jugalah kalau RM400 kan. Tapi kalau macam itu secara purata lah sebulan RM400 kan. Itu tapi sebenarnya yang kita guna e-wallet tu kebanyakannya untuk tujuan beli makanan dan minuman je kan. Yang lain-lain tu adalah juga tapi tak besar. Jadi madam, akhir sekali lah, apa pesanan madam untuk macam generasi muda sekarang
tentang cara untuk menggunakan e-wallet ni secara bijak dan juga selamat. Bijak tu macam tadi jugalah. Kita kena pandai how to manage our money. Lepas tu kalau dari segi selamat tu maksudnya bukan bijak tu tadi, maksudnya kita we know how to manage our money walaupun dia dalam bentuk and then kita buat je lah apa saja supaya kita tak overspending, supaya kita tak terjebak kepada yang hutang tadi tu melalui e-wallet. Sama ada kita nak letakkan speed ke, kita nak letak spending limit ke, kita ataupun kita nak keluarkan report ke kan, supaya kita tahu kita dah overspending, kita overspending. And then, tapi sebenarnya e-wallet tu bukan sekadar untuk kita berbelanja. E-wallet tu dalam tu kalau kita tengok features, ada juga yang menggalakkan kita untuk buat pelaburan. Kalau you tengok Touch 'n Go kan, dia ada ASB. Lepas tu dia ada lagi satu pelaburan yang kita boleh masuk duit dalam tu yang rendah risiko, moderate risiko. So kita boleh juga guna yang tu. So maksudnya kalau kita sebut e-wallet tu, kita jangan sebut e-wallet tu untuk spend sahaja. Tapi e-wallet tu juga adalah satu platform yang kita boleh gunakan untuk kita generate income juga. Kan, ASB dalam tu. So kalau kata kita dapat duit, kita masukkan sikit dalam ASB. Lepas tu kita masukkan dalam satu pelaburan. Kalau you explore betul-betul tu, dia memang ada features yang tu. Ada juga features untuk buat hutang pun ada juga. Ada je dalam tu. Ada je kan. Tapi bagi saya yang features buat hutang tu biarlah dia ada kat situ kan, tapi bukan senang nak lulus pun. It's very not easy lah tu sebab dia bukannya, sebab kalau kita pergi ke bank dia lain. Macam kalau kita dengan wallet kad kredit tu kita dengan bank tu lain. So memang senang dapat kredit kad tu, tapi kalau cash yang kita nak daripada e-wallet ni susah sebenarnya, sebab dia nak tengok you punya financial transaction dekat dalam e-wallet tu. So kalau e-wallet you tak cantik, dia tak bagi. Ini bank lah. Bank yang bagi kan. Tapi kalau yang macam yang apa tu, yang Grab tu yang ada untuk bayar, Grab yang ada hutang. Grab ke Shopee Pay? Shopee Pay. So kalau yang ada untuk hutang tu, yang tu dia tak kisah punya latar belakang financial kan. Tapi maksud saya tu sama jugalah, bila kita ada e-wallet tu, kita sebagai seorang yang terpelajar lah kalau pelajar kan. So maksudnya kita explore betul-betul dalam tu. So kita kena ingat e-wallet tu bukan sekadar platform untuk kita melakukan transaksi tu kita keluar duit. Kita juga ada juga kat situ platform untuk kita merancang untuk masa depan. Contoh ada satu feature saya pernah tengok tu, simpanan duit. So dia akan tanya kita simpan duit ni untuk apa? Kat dalam features tu kan. Untuk kahwin, untuk beli kereta ada kan, untuk beli rumah kan, so untuk berapa tahun. So nanti dia akan cakap, okay you simpan banyak ni dalam dia punya e-wallet tu, dan you boleh belilah dalam beberapa tahun, you boleh beli dah benda tu. So macam itu pun salah satu kelebihannya adalah dengan dalam e-wallet. So maksudnya bila kita ada e-wallet tu dalam kepala kita, bukan kita fikir bahawa ini adalah platform untuk berbelanja sahaja, tapi ada banyak lagi features, facility yang disediakan untuk generate income, untuk kita manage our financial, lagi untuk apa, untuk kita kalau kita dah kerja nanti contohlah kan, kat dalam tu pun dia ada satu report yang kita boleh beli berkenaan dengan kita punya financial kekuatan kewangan kita. Okay, hutang banyak mana, dah beli kereta ke belum, so semua dekat situ. So ada dekat situ. So jadi bila kita dah ada facility tu, kita guna sepenuhnya. Bukanlah jangan guna, tapi kita kena guna semualah. Janganlah guna hanya untuk belanja sahaja. Tapi macam mana pun ilmu tu kena cari jugalah. Maksudnya pendedahan berkenaan dengan literasi digital kan, kewangan digital pun kita kena kena attend kita kan, supaya kita ni menggunakan e-wallet tu dengan cara yang bijaksana lah. Jadi terima kasih Minjem sebab sudi untuk berkongsi dengan kami banyak soalan yang kami dapat pada hari ini. Jadi terima kasih juga untuk penonton dan pendengar yang setia bersama kami. Jangan lupa hidup cashless tu okey, tapi berbelanja secara berhemah tu lagi penting. Jadi terima kasih. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye bye. Aplikasi e-wallet apa yang anda gunakan? Saya selalu menggunakan aplikasi Touch 'n Go e-wallet dan Shopee Pay. Awak gunakan aplikasi e-wallet ni untuk kegunaan apa? Untuk kegunaan membayar dalam kedai.
aplikasi e-wallet ni membantu ke tak bagi bajet, setkan bajet untuk student? Ya, saya sokong ayat you. Sebab kalau pelajar tu dia top up sebanyak RM200 dalam e-wallet tu, dia hanya boleh menggunakan RM200 tu. Awak ada cadangan tak? Bagaimana student boleh simpan duit? Simpan duit. Sebab dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet mempunyai itu fungsi Go Loan atau Go Finance untuk menyimpan duit dan dapat tu faedah sikit. Okay, macam mana pembayaran digital tu Touch 'n Go boleh macam bagi kesan dekat perniagaan Cik Aidil? Pertama sekali Touch 'n Go dia memberi kesan positif lah kepada peniaga-peniaga yang ada Touch 'n Go e-wallet ni lah. Lagi dia salah satunya dia lebih cepat lah. Untuk orang buat transaksi tu lebih cepat. Lebih cepat dan dia sangat mudah lah untuk membuat satu-satu urusan pembayaran tu lah. Seterusnya, apa cabaran dan juga manfaat yang pembayaran digital ni bagi dekat perniagaan Cik Aidil? Cabaran dia salah satu dia berkenaan dengan gangguan rangkaian internet lah. Itu salah satu dia lah. Yang kedua, masalah dari segi customer tu sendiri yang dia kadang-kadang dia mengambil peluang untuk memalsukan dia punya transaksi tu. Pernah berlaku lah? Ada, pernah berlaku. Kiranya macam tak tahulah kata dia banyak, tapi benda tu adalah palsu lah. Ya. Saya lebih bergantung kepada perbankan dalam talian, online banking. Jadi adakah perbankan dalam talian tu mampu memudahkan urusan harian? Ya, tetapi ada juga ada masa kita perlukan wang tunai juga. Contohnya kalau kita nak top up kad Touch 'n Go kita kan untuk laluan tu kita perlukan cash biasanya. Jadi saya rasa dia ada balance lah, cuma kita tak perlu memegang cash yang banyak, wang tunai yang banyak, dan lebih selamat kita menggunakan online banking. Dari sudut keselamatan, apa kebimbangan utama apabila semakin banyak transaksi digital dibuat? Boleh Cik Shikin cakap tu, memang kes berkaitan dengan penipuan banking dalam talian ni memang tinggi, dan saya rasa seiring dengan tu pengguna sendiri pun kena ambil pendekatan kendiri, iaitu perlu utamakan keselamatan dan selalu memikirkan keselamatan kewangan mereka tu dalam penggunaan satu kemudahan. Jadi saya pun boleh mengandaikan je berdasarkan berita-berita pada hari ini, even scammer pun banyak kan yang tipu, dan ada pelajar yang ditipu, dia hilang 2,700 saya rasa dalam masa tak sampai setengah jam. So aspek-aspek keselamatan ni kita pengguna sendiri yang perlu beri perhatian dan aware dan ambil kisah tentang risiko. Apakah pandangan Encik tentang Malaysia ke arah masyarakat tanpa tunai? Pandangan saya, dia bergantung pada tempat dan golongan masyarakat sebenarnya, sebab bukan semua tempat dan masyarakat sesuai untuk penggunaan cashless ni. Sebab contohnya kalau kawasan kampung, dengan talian internetnya yang tak berapa kuat, tak stabil, penggunaan cashless ni saya rasa agak susah. Yang mana mungkin transaction tu dia dah scan, dia nak buat pembayaran, mungkin pembayaran tu dia jadi pending. Dan dari segi masyarakat pula, saya rasa bukan semua golongan masyarakat bijak atau peka dengan penggunaan teknologi ni atau gadget. Sebab kadang-kadang ada kawasan kampung masih guna secara tunai lebih mudah lah bagi mereka.